Okay, hari ni saya nak share satu tips untuk siapa-siapa yang nak masukkan, contoh buat overhaul motor, nak masukkan balik bearing dekat housing. Kalau kita tak ada special tool, kita tak boleh nak press, kita boleh guna torch ni. Ni bukan saja boleh hidup karang, tapi kita boleh kembangkan housing ni. Kita masukkan bearing, baru bearing tak stress. Okay, nak guna, nak saya tunjuk cara dia. Kita bakar je. Okay, macam ni. Kita area contoh saya nak masuk pressure kan. Kita panaskan dulu area ni. Okay, ni lebih kurang 4 minit saya panaskan. Okay, lepas tu kita dah boleh masukkan. Okay ni. Contoh kalau dia tak boleh masuk, kita panaskan lagi sampai dia kembang. Baru kita masukkan. Masukkan crankshaft ni tadi, kita check betul bearing tu dah rapat dekat housing. Maksud dia betul-betul rapat. Kita tengok kat sini. Okay. Jadi untuk siapa yang tak ada special tool, tak ada press, nak masukkan bearing ni, kita boleh gunakan torch ni. Bukan sekadar kita tak stresskan bearing, bearing kita akan tahan lama dan lancar. Daripada kita ketuk, nanti boleh rosakkan bearing. Semoga bermanfaat untuk semua orang. Alhamdulillah.